pagi-pagi breakfast Nutella. Welcome back to YouTube channel Hana Stella. So, video ni saya akan tunjuklah rutin kita orang pergi dan balik klinikal, okey? Sampai sebab sekarang ni minggu last. Kita dah 10 minggu. Sedar tak sedar 10 minggu dah, guys. So, ni pagi. Biasanya aku akan bangun pukul 5 suku macam tu. So dah siap-siap semua, dah siap solat subuh, baru kita akan gerak untuk tunggu bas kat depan. So sekejap lagi saya tunjuk lah saya. So stay tune. Very delighting. Pagi ya guys, mata aku sembab. Jangan teguk kalau mata sembab sebab pagi-pagi. Mesti kita orang biasanya kita orang akan gerak dalam keadaan gelap macam ni. Kadang-kadang balik pun gelap dah. So it's so tired. Penat ya. Ni gelap. Kita pergi gelap, balik gelap. Tak sangka dah 10 minggu. So semua orang tengah nak gerak, tunggu bas kat depan. Tengah menunggu bas, guys. So semua orang tengah tunggu bas. Nanti bas banyak-banyak datang kat sini. Okay guys, so kita orang dah sampai. Sekarang berapa? 7.16. Lepas tu tadi saya ada beli biskuit, roti sardin. Jom kat luar tu. Kita nak breakfast dulu sebelum masuk kerja. So this is the roti sardin. Dah gigit dah sebenarnya. It's good. Makan tu. Kamu makan? Benda wajib kita pagi-pagi ya kan? Roti sardin. Step 1 datang kerja. Pakai lab coat. Kita ada vino. We are in our last week, final week. Step 2 makan. Step 2 makan. Kita kena kemas-kemas. Dia bapak dengki kan. Ni tak dengki dengan kau pun. Nak tunjuk apa? Step 1. Tak baca? Aku tak baca. Tidur je. Okey, tak apa hari tu. Dah confirm balik. Dah confirm malam. Oh dah. Okey, kita dah pakai. Kita akan terus sana. Step 2. Okay, this is step 2. Jam berapa dia ada cakap? Hari ni pun jaga ni konten kok. Oh, So konten kan dia orang yang backup. step 2. Okay, mak. Jaga susu. Dia jaga susu. Oh you know. Macam dengar dia cakap. Lepas tu Kau ni jadi apa ni? step 3. Step 3, angkat kamera. Let's go to work. Ni. Kenapa jadi kau? Tapi dia rasa masuk blok ni. Masuk blok ni, kau ni orang tengok. Ni jadi mas. Step 4, pose dulu. Step 5, tengok. Okay guys, bye. Okay guys, so rutin kita pagi-pagi adalah gelap keset. Walaupun sebenarnya dah gelap dah. Dah gelap kan? Itu baru buka. Dah lah. Oh, baru buka.
habis guys. Nak buat vlog bekerja. Okay. Kita nak bekerja. Ambil ni dulu. Okay, korang duduk sini. Mari kita buat kerja. Satu. Kesek. Orang dah nak dia pun nak buat lagi. Aku tahu. Dia pun dah kolak ni. Dia tutup mop. Tengok tu. Tengah mop tu. Ni kerja-kerja kita. Okey kan? Kita kena lap dulu. Lap lagi. Sebab kaki orang dah pijak sini jadi kotor, so kita kena lap. Dah pun tak tahu. Cakap aku nak buat. Dia macam dia baru ambil kan. So kita tak lagi. Nampak tak? Dia ada kekotoran di situ. So bila kita lap, jadi bersih. Okey, dan time kemas. Selepas itu kita basuh tangan. Kita dah lap. Kita kena basuh tangan kita. Okay guys, tutorial basuh tangan. Ada lighting lah. Okay, gosok. Basuh tangan lah, orang aku tetap aja. Ada panduan tau dekat pintu, dekat sini ni. So korang kalau tak reti tak basuh tangan, lepas tu kita ambil tisu banyak-banyak. Kita nak. Then it's time. Morning. Morning guys. Okay, so kita dah buat kerja kita dah. Apa lagi kita nak buat? Kita duduk. Seterusnya kita duduk. Okay, itu rutin kita. Okay. Nanti ada benda menarik lagi saya akan update. Rusam buat apa Rusam? Dia mak kau. Buat kerja ke tak? Buat ni. Buat tak? Cepatlah masukkan akak Tanu dalam vlog kau. Ya, aku nak buat vlog ni. Sekejap. Mak. Mak, sedikit sepatah dua kata. Yang ni kau masuk YouTube ke tak? Nak saya masuk YouTube ke tak? Sebab aku pun nak jadi YouTuber macam kau. Aku masuk YouTube ni. Betul Kalau tak ada, Masuk. aku bagi pin. Tak baik macam tu. Masuklah ni kak. Cepat kak, sepatah dua kata. Sepatah dua. Kau sini lah kau. Sepatah dua Kesian kata. kawan kau tak masuk Sepatah dua kata. Sepatah. Sepatah sangat tu. Sepatah dua kata ni masuk YouTube ni. Semoga saya dapat pindah. Saya dapat ketenangan dah. Semoga awak dapat kerja sedang. Tak nak. Saya nak Melaka. Saya nak kerja di Melaka takkan dapat. saya nak kerja negeri abadi saya. Ini. Bukan. Kau pandai-pandai kat sedang. So aku rasa memang kau akan dapat sedang. Mana ada kehidupan Willow dekat Serdang. Macam ni lah Willow. Sangat best. Tapi ramai yang takut datang sedang. Itu lah semua orang Sebab tak. ada kat Roma. Afrika. Kau tak suka aku ya? Tak, bukan. Ramai takut datang sedang. Kak, Orang takut datang Serdang. Kenapa? Bila aku larang. Sebab aku larang dulu. Sebab kat Afrika. Remy teddy bear. Thumbnail. Remy teddy bear. Remy teddy bear. Student favourite akak tu. Kesayangan saya. Ulang. Kesayangan saya Remy. Mar. Tu kenal Mar. Kenal? Maliana kan? Bukan Maliani. Apa ni kak kata kesayangan? Sorry, nama aku tak pernah ingat. Sampai sekarang aku baru ingat nama Kata- dia. Kena dah habis dah. Kata kesayangan.
Saya aku ingat. Kau YouTuber. Tadi aku sebut nama aku salah suruh ambil plastik. Sampai sekarang aku tak boleh sebut. Kau jangan tanya aku Aru. nama kau apa. Saya tahu. Nak senang tak panggil dia Asusa. Asus Araso. Rasa dah macam Korea. Aku Okay guys. balik-balik. Kau tak payahlah masuk. Baca. Okay guys. Masa saya cakap, Tak boleh ucapan. ucapan saya. Tak ada lagi ucapan. Awak ucapan. Saya lagi ucapan apa? Selamat day ke? Selamat bekerja di Sendang. Kita selamat sangat. Tak selamat sangat. Oh, ya nak upload ni. Alamak. Tak Dia nak cakap selamat bekerja di Tut. Macam tu sensit lah. Selamat bekerja dengan jayanya. Happy selalu Jangan stres-stres. Akak stres-stres boleh tengok YouTube saya lah. Okey. Nanti saya akan buat video yang merapu lagi. Tapi saya takut saya stres lagi. Tak, memang confirm tak, memang stres. confirm tak stres. Memang hilang stres. Okey, ucapan saya korang saya berapa ni? 3. Okey. Habis segala stres. Dan jalan betul-betul. Kalau korang tengok dekat sini kan macam ada benda yang tak ikut apa yang korang belajar. Jangan masuk saya punya vlog ni. Saya sesuai. Untuk fokus. Korang mesti nampak benda yang korang belajar tapi diorang tak praktik kat sini, nak buat. Nanti sampai kat tempat kerja, korang boleh gunakan balik benda yang betul. Korang tengok saya buat betul tak? Betul. Hari tu Walaupun saya tak ada bekerja dengan akak, tapi betul kan? betul. Hari tu saya kerja dengan akak. Saya sekali je dekat ini dengan akak. Ya, betul. Bukan kita sama-sama fikir. Saya tak ada fikir tu. Jadi saya macam tak tahu. Akak jangan besar sangat ada kamera. Kita hebat itu. Memang hebat. Tak perlu panggil orang lain. Memang kita je. Terbaik kali pertama. Kita yang terbaik kali pertama. Kamu yang satu. Dah. Saya nak cakap apa ya? Jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Boleh ada macam edit tak sini? Ada sini. Kat situ nak apa? Ini subscribe, like, komen, share. Okay. Dekat vlog lama ni. Mantap. Okay guys, last day kita orang jalan di pagi-pagi. Last day kita orang bangun pukul 5 pagi, siap-siap. Last day tahan kencing dalam bas. Last day kita orang nak menunggu bas. Bukan last day untuk selamanya, dia last day untuk Sam ni. Sam depan kita menunggu bas lagi. Okay guys. So nanti kita update. Okay guys, last day 360. Lag ah. Tada. LP. Last day guys. Macam lag. Apa perasaan anda last day jumpa saya? Semoga kita jumpa dekat Sungai Buloh. Tapi saya tak nak pergi Sungai Buloh. Macam mana? Kenapa? Alah, semoga kita jumpa kat sini. Bainun. Lagilah aku tak nak sepuluh. Pula nanti Del nak weng-weng. Del nak weng-weng pergi forensik. Semua ada. Kecuali So, sekarang pukul berapa? Pening ni tak kita kat Pening. 8.20 Pening. Pukul 8.20. Pening apa dah? Bising ah. Okay guys, so ini adalah the end. Guys, the end of our vlog. Sis, tapi aku tak review pun lagi. Apa dia? Aku tak review pun lagi. Review apa? Sis, Tak apa. Kau nak review kat bilik? tak apa. Next time saya akan buat lagi video. Review hospital. Ya, review hospital. Okay, so korang stay tune. Sebab hari ni macam dah penat sangat and banyak sangat kerja yang akan menanti kita orang. So memang tak akan sempat untuk buat dalam video ni.
So nanti kalau bila-bila lagi saya rajin, saya akan buat video lah. Balik malam, keluar gelap, balik gelap. Bye guys.